بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, Isnin 19 Januari tahun 2026, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita mengikuti kuliah yang berkaitan dengan kitab adab orang Islam. Sekarang kita masih lagi berada di bahagian yang ke-19, iaitu adab berpakaian. Kita dah sampai di muka surat 203. Sebagai pendahuluannya, Islam bukan sekadar agama ibadah semata-mata. Bahkan ia adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Khususnya kehidupan seorang Muslim. Termasuklah dalam perkara berpakaian. Cara kita berpakaian mencerminkan adab dalam diri kita. Mencerminkan akhlak kita sebagai seorang yang mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan kefahaman kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang Muslim terikat dengan adab dalam kehidupan. Khususnya pada malam ini kita sentuh tentang adab berpakaian yang telah digariskan oleh Islam. Pakaian bukan hanya untuk menutup tubuh. Macam yang pada minggu lepas dah sentuh, iaitu balut aurat, balut tubuh. Bukan sekadar itu saja. Pakaian bukan hanya untuk menutup tubuh, tetapi untuk menjaga maruah diri seseorang. Dengan cara macam mana? Iaitu dengan cara memelihara kehormatan diri. Maksudnya dari segi pakaian, orang tengok kemah, keterampilan dia. Orang tengok dari segi pakaian dia adalah pakaian yang patuh syariah. Serta membezakan antara yang halal dan yang haram. Dari segi pakaiannya macam mana? Pakaian yang perlu membezakan antara pakaian yang halal dan haram dalam Islam. Jadi pakaian yang perlu kita lakukan, perlu kita pakai adalah pakaian yang sesuai dengan syariat Islamiah. Sebagai contoh, Islam menetapkan garis panduan khusus dalam berpakaian bagi lelaki dan wanita. Kita fokuskan kepada secara khusus dulu. Aurat lelaki di mana? Mana? Antara pusat dan lutut. Bagi perempuan? Mana aurat perempuan? Yang semua kecuali muka dan tapak tangan. Tadi ada sebut tapak kaki. Ada tadi. Kau tapak tangan sebut dah. Muka dan tapak tangan sahaja. Maksudnya, selain daripada itu, maksudnya ni lah sebagai pergelangan tangan. Sehingga pergelangan tangan bagi perempuan. Yang tu perlu kita jaga dan perlu kita fahami tentang aurat antara lelaki dan wanita. Antaranya lelaki Muslim dilarang memakai sutera dan emas sebagai perhiasan. Sebab sutera dan emas ni adalah perhiasan untuk perempuan. Bagi sesiapa yang memakai sutera di kalangan lelaki, di akhirat nanti rugi lah. Sebab dalam syurga dia tak boleh nak pakai dah sutera. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga larangan menyerupai pakaian golongan yang bertentangan jantina. Atau pakaian yang membawa kepada kesombongan dan pembaziran. Bertentangan dengan pakaian berkaitan dengan jantina. Siapa boleh bagi contoh? Pakai lelaki, dia pakai lagu mana? Pakai skirt. Macam-macam deh. Dunia lah ni, macam-macam dah berlaku.
Lelaki mau pakai pakaian lagu mana lagi? Selain pada skirt. Ha? Pakai tudung. Tutup aurat kononnya. Lepas tu, pakai jubah pula. Jubah perempuan. Kononnya memakai pakaian yang sopan. Gitu. Jadi sekarang yang membezakan antara lelaki, pakaian lelaki. Yang perempuan, pakaian perempuan. Larangan menyerupai pakaian golongan yang bertentangan jantina atau pakaian yang membawa kepada kesombongan dan pembaziran. Pakaian yang membawa kepada kesombongan. Sebagai contoh, di zaman jahiliah dulu, mereka memakai pakaian yang labuh. Siapa? Pakaian dia terlerik atas latar. Satu kebanggaan bagi mereka. Dan pembaziran. Sebagai contoh, Gabriel, pakaian yang terlalu mahal semata-mata untuk menunjuk-nunjuk. Pahalanya tak ada, pakai membazir. Sedangkan duit tu boleh lagi digunakan untuk keperluan lain. Semua ketetapan ini bukan bertujuan menyusahkan, tetapi mendidik jiwa agar diri manusia hidup dalam suasana harmoni, suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana macam mana? Ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesederhanaan dalam pemakaian serta menunjukkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian kita biarlah berpada-pada. Janganlah pula nak mengubah pakaian-pakaian sehingga bertentangan dengan jantina yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak jatuh buat apa nak jadi tinanya? Hak tina buat apa nak jadi jatuh pula? Deh. Kerana itu merupakan perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, lelaki dan perempuan. Merupakan pasangan untuk berkahwin dan dibolehkan untuk berkahwin antara lelaki dan perempuan. Lelaki dengan lelaki boleh? Perempuan-perempuan boleh? Tak boleh. Lelaki dengan perempuan sahaja dibenarkan. Ya, gitu. Maka memahami adab berpakaian dalam Islam adalah sebahagian daripada memahami keindahan dan kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri. Jadi kita kena faham. Kena hayati, kena fahami tentang pakaian-pakaian patuh syariahnya macam mana. Pakaian-pakaian yang membezakan antara patuh syariah dengan balut aurat. Kata dia, tutup pakaian dah. Tapi ibarat tidak menutup aurat, hanya membalut aurat. Dalil Al-Quran berkaitan adab berpakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Ayat ini adalah terdiri daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-26. Maksudnya, wahai anak-anak Adam. Siapa anak Adam? Kita semua yang tergolong dari kalangan anak-anak Adam. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup aurat kamu dan sebagai perhiasan. Pakai hiasan-hiasan yang zahir itu tak ada masalah lah. Saya nak pakai pakaian misalnya katalah pakai jubah. Tapi ada warna lain. Itu perhiasan, tak ada masalah. Yang penting masih lagi membezakan antara pakaian lelaki dan perempuan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Pakaian yang mencirikan dan mencorakkan pakaian seseorang menunjukkan pakaian takwa. Ayat ini menjelaskan bahawa tujuan utama pakaian dalam Islam ialah menutup aurat. Tujuan utama untuk apa? Tutup aurat. Dan menjaga maruah manusia. Dengan pakaian longgar bagi perempuan masih terselamat daripada orang lelaki nak kacau sebagai contohnya. Bagi lelaki pula, dengan sebab pakap menutup aurat dah antara pusat dengan lutut. Tapi dadanya nampak. Istilah lelaki tough. Kata dia. Menyebabkan mendatangkan gairah kepada perempuan. Jadi, seeloknya memakai baju. Jadi, baiklah pakai baju daripada menyebabkan memang takut jadi aurat juga. Sebab mendatangkan gairah kepada perempuan. Jadi pakaian takwa adalah lebih baik. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa yang paling utama bukan sekadar pakaian zahir.
Tetapi pakaian takwa, maksudnya ciri-ciri yang mencorakkan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencorakkan pakaian takwa, iaitu ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan setakat pakaian saja, amalan-amalan kita pun turut kita ikut aspek kehidupan kita berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk cara berpakaian. Janganlah pula pakaiannya comel dah, tapi tak semaya. Semaya okey dah, tapi pakaiannya tidak nampak ciri-ciri yang menutup aurat secara sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq." Surah Al-A'raf ayat yang ke-32. Maksudnya, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dia keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Ayat ini menunjukkan bahawa Islam tidak melarang kecantikan dan perhiasan. Boleh. Kata biarlah berpada-pada. Selagi mana ia berada dalam batas syariah. Selagi mana ia berada dalam batas syariah. Namun, batas itu mesti dipatuhi. Kerana Islam tidak membenarkan perhiasan yang membawa kepada dosa. Sebagai contoh, bagi lelaki, lagu mana yang membawa kepada dosa? Siapa boleh bagi contoh? Lelaki pakai apa? Pakai apa? Lipstick. Pakai apa? Lecu. Tiba-tiba dia lelaki tu merahnya lah. Lagu mana? Bagi perempuan pula, make up berlebih-lebih Arif. Datuk dah sebut hari tu. Macam siapa pekak keni lutung, kata dia. Jadi, ayat ini menunjukkan bahawa Islam tidak melarang kecantikan dan perhiasan selagi mana ia berada dalam batas syariat. Maksud make up jangan siapa berlebih-lebih sehingga siapa wajah muka asal pun tergelar habis. Siapa ada kena bila tengok, bila kahwin, siapa ada pekak lari. Sebab apa? Kejut. Lari daripada rupa yang asal. Tengok lain tapi bila duduk bersama lain. Jadi lebih baiklah kita tengok kepada kecantikan asli. Ayat ini juga mengingatkan kita, mengingatkan batas itu mesti dipatuhi kerana Islam tidak membenarkan perhiasan yang membawa kepada dosa, kesombongan atau pelanggaran hukum seperti lelaki memakai sutera dan emas. Pakai contoh tadi. Lelaki memakai sutera dan emas. Kerana sutera dan emas itu adalah perhiasan untuk siapa? Untuk perempuan. Untuk wanita. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Surah Al-Ahzab ayat yang ke-33. Maksudnya, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Jadi segi pemakaian dia, pakai labu-labu sampai terlerek. Jadi datang Islam membezakan antara pakaian-pakaian dalam Islam dan sebelum Islam untuk mengelakkan daripada kesombongan. Ayat ini memberi peringatan agar cara berpakaian dan berhias tidak melampaui batas sehingga membawa kepada fitnah dan kerosakan akhlak diri manusia. Tak kira lah lelaki ke perempuan, yang penting akhlak perlu dijaga, adab perlu dijaga, khususnya dari sudut pakaian. Ulama tafsir menafsirkan ayat ini, jangan memperlihatkan kecantikan kalian seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah pertama di zaman-zaman yang telah berlalu sebelum Islam. Zaman jahiliyah dulu macam-macam dari segi pakaian demo. Kalau make up berlebih-lebih. Kalau pakaian pula labuh. Pakaian pula, tak kira lah, jubah kau, seluar kau, maksudnya pakaian yang labuh atas dasar kesombongan. Dan membezakan datangnya Islam untuk membezakan antara pakaian-pakaian zaman jahiliyah dan zaman Islam. Ini adalah pembicaraan kepada seluruh wanita mukmin di setiap masa. Lelaki pun gitu jugalah. Pakaian-pakaian jangan siapa rekak menjadi sombong. Namun hendaklah kalian menjadi bagi yang diperbicaraan kepada seluruh wanita mukmin di setiap masa, iaitu menurut pandangan ulama tafsir, yang pertama, namun hendaklah kalian menjadi wanita yang memiliki rasa malu. Contohnya misalnya katalah di segi pakaian-pakaian yang ketat.
Pakaian-pakaian mendatangkan gairah kepada lelaki, nak terbit daripada rumah, mari biar ada perasaan malu. Sebab Islam mengajar al-haya'u syatrul iman. Malu adalah sebahagian daripada iman. Mesti Islam ajar dari segi pakaian dalam kehidupan kita. Perasaan malu mesti kena ada. Yang kedua, janganlah kalian tak menampakkan keindahan kalian sebagaimana yang menjadi kebiasaan para wanita sebelum datangnya Islam. Yang menampakkannya untuk menggoda kaum lelaki. Sebagai contohnya, mendedahkan aurat. Maksudnya, tudung tidak pakai parah dada. Sebagai contohnya. Kemudian yang lain, makna at-tabarruj adalah perbuatan wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya yang harus ia sembunyikan, yang dapat mengundah syahwat lelaki. Sebagai contohnya, pakai tudung comel dah. Tapi tudung biarlah melabuhkan dari sehingga ke paras dada. Bila dah atas dada, jadi rantai dia tak akan nampak. Besar, kecil, comel, sinar, lik-lik dan sebagainya. Jadi, bukan setakat itu saja. Maksud menyebabkan perhiasan itu, bukan setakat perhatian situ, tapi menjadi perhiasan dan pemerhatian di tempat-tempat lain pula. Yang tak sepatutnya berlaku. Itulah Islam mengajar umat Nabi Muhammad ni. Maksud Nabi Muhammad SAW mengajar kita, mendidik anak-anak kita, keluarga kita, anak-anak murid kita, semua masyarakat supaya menjaga pakaian-pakaian yang tidak terjebak seperti mana yang berlaku di zaman jahiliah dahulu. Itulah yang dimaksudkan dengan tabarruj dan kecantikan yang harus ia sembunyikan yang dapat mengundah kepada syahwat lelaki. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menafsirkan ayat ini, jangan kalian menampakkan perhiasan, iaitu dengan cara bersolek ataupun menampakkan kecantikan yang wajib kalian tutupi sehingga tidak mengundang syahwat para lelaki. Maksudnya make up jangan siapa lelaki, mari tarik care, comelnya dia, nak ikut belakang, siapa kaca, menggoda dan sebagainya. Begitu juga dengan pakaian-pakaian. Itulah Islam menyarankan supaya memakai pakaian-pakaian yang longgar. Tidak mendatangkan syahwat kepada para lelaki dan tidak terjebak kepada mengundang perkara-perkara yang membahayakan dan berisiko di kalangan wanita. Yang ini sebelum datangnya Islam, di mana kaum wanita memperlihatkan kecantikannya kepada laki-laki. Maksudnya memang saja nak tonjolkan dan nak tunjuk. Setelah Islam datang, maka yang boleh dinampakkan adalah perhiasan yang biasa, yang zahir sahaja. Sebab berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, seperti mana pelajar sebut tadi, alhamdulillah, maksudnya pelajar tahu dah, faham dah pasal aurat bagi perempuan antara muka dan tapak tangan. Yang lain dikira sebagai aurat. Yang zahir sebagai contohnya pakai gelai tangan, tiba-tiba nampak, tapi aurat tutup dah. Parah baju telah pun peringkat pergelangan tangan dah, tapi hak zahir nampak cicing, tak ada masalah lah. Itu dikira pakaian yang zahir. Tetapi yang menyebabkan paras rantai yang lebih sehingga dada tak tutup, itu yang perlu dijaga. Jadi memakai yang perkara yang lain, menurut Syekh As-Sa'di, maksud ayat tersebut adalah janganlah kamu sering keluar sambil berdandan dan memakai wangi-wangian sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliah dahulu yang tidak memiliki ilmu dan agama. Yang demo jahil. Itu kata panggil zaman jahiliah sebab mereka jahil. Jadi bagi orang yang dah tahu tetapi buat tak tahu, itu masalah. Zaman sekarang pula, jangan kembali kepada zaman jahiliah dulu sehingga digelar sebagai jahiliah moden. Kami tak jauh lah daripada perkara yang sedemikian supaya tidak terjadi dalam kalangan anak cucu dan keluarga kita semua. Kemudian kita jaga dan terkawal dalam perkara-perkara pakaian-pakaian yang perlu kita ikut berdasarkan kepada apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jangan dijadikan sebagai pakaian-pakaian jahiliah moden. Yang tidak memiliki ilmu dan agama, dulu memang dia tak ada ilmu. Macam ngelon ni, tak ada ilmu pun boleh petik di hujung jari nak cari pakai pakaian aurat lagu mana. Batang-batang aurat lagu mana. Lelaki perempuan sama saja. Boleh cek. Maksudnya kemudahan lah ni, zaman gadget. Boleh cek. Tak tahu, kena tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang-orang yang tahu sekiranya kamu tidak ketahui. Janganlah pula tak tahu tapi tak saya ambil tahu.
Begitu juga termasuk dengan memakai wangi-wangian. Bagi perempuan biarlah berpada-pada, jangan sampai orang kata wangi dia tu semerbak bau, orang kata lalu tu semua bang belaka deh. Itu dah kita sebagai perkara yang perlu dijauhilah. Pakai bau pun hanya sekadar dan berpada-pada sahaja. Hanya sekadar untuk diri sendiri sekurang-kurangnya. Nak elakkan bau badai. Jangan sampai anak isteri keluarga kita bertabarut seperti mana berlakunya di zaman jahiliah dan jangan sampai jadi jahiliah moden. Pakat-pakat jaga. Pelajar-pelajar, bila besar esok jaga keluarga masing-masing. Zaman sekarang, zaman banyak informasi dan maklumat. Mudah nak cari, mudah nak akses, mudah untuk mempelajari hukum hakam dalam Islam. Ini semua adalah untuk menghindari keburukan dan sebab-sebab yang membawa kepada kerosakan. Malah kita sebagai seorang Islam terikat dengan adab memakai pakaian-pakaian. Jadi para pelajar, para peserta, para jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini memberi peringatan kepada kita semua, mudah-mudahan keluarga kita semua memahami tentang pakaian-pakaian yang patuh syariah. Boleh kita lihat muka surat 203. Muka surat 203. Kita sambung lagi. Oleh itu, seseorang Muslim dalam memakai pakaian adalah terikat dengan adab-adab yang berikut ini. Banyaklah adab-adab yang berikut. Berdasarkan kepada kitab ni, banyak menyentuh tentang adab-adab pakaian. Berdasarkan kepada dalil ni memang banyak sangat. Ada 12 bahagian, tetapi pecahan-pecahan kecil dia tu adalah. Antaranya tidak boleh sama sekali orang lelaki Muslim memakai sutera, pakaian sutera. Yang kedua, tidak boleh melabuhkan baju atau seluarnya atau pakaiannya luar daripada hingga melebihi batas 2 buku lali. Yang ketiga adalah mengutamakan pakaian yang berwarna putih. Sebab itulah pakaian kita nampak bersih dan ceria. Kemudian yang lain pula adalah orang-orang perempuan pula dikehendaki melabuhkan pakaiannya hingga 12 kakinya dan menutup kepala. Ia kena tutup. Yang boleh dibuka hanya muka dan tapak tangan atau pergelangan tangan sahaja. Kita sambung. Kita mula dengan bahagian adab berpakaian ni. Kita mula dengan nombor 1, iaitu tidak boleh sama sekali orang lelaki Muslim memakai pakaian sutera. Sama ada pakaian ini berupa baju atau serban atau lainnya. Misalnya katalah pelajar-pelajar, comelnya kain sutera yang nak serban. Bolehkah? Boleh tak boleh? Boleh, tapi haram lah. Berdosa. Boleh ke tak boleh? Kita tak boleh lah tu. Maksudnya dari segi hukumnya tak boleh. Ada yang jawab boleh ni. Sebab apa? Sebab sikit. Ya gitu. Jadi tidak boleh sama sekali orang lelaki Muslim memakai pakaian sutera. Sama ada pakaian itu berupa baju atau serban atau lainnya. Maksudnya tak boleh pakai pakaian sutera. Walaupun serban pun tak boleh. Tadi ada yang sebut kata boleh tadi. Mungkin silap faham. Sebab ada yang mengatakan boleh kiranya sedikit. Maksudnya nak tepek sikit ke baju. Tapi kita bicarlah mengenai hadis Rasulullah SAW lepas ni. Apa yang berkaitan dengan nombor 1 ini, hukum lelaki Muslim memakai pakaian sutera. Tidak dibenarkan sama sekali bagi lelaki Muslim memakai pakaian yang diperbuat daripada sutera. Sutera asli. Sutera. Bila sebut sutera, tak asli. Sutera asli tak boleh lah tu. Sama ada sutera itu digunakan sebagai baju ataupun seluar, serban, kain. Bila kain, nak buat baju dia. Jubah atau apa-apa bentuk pakaian. Dalil daripada hadis sahih, larangan ini berdasarkan hadis yang jelas dan tegas daripada Rasulullah SAW. Iaitu, kerana sabda Rasulullah SAW, La talbasul harira fa innahu
Man labisahu fid dunya lam yalbishu fil akhirah. Hadis muttafaqun alaih. Artinya, jangan pakai sutera. Kerana bahawasanya siapa yang memakai sutera di dunia, ia tidak akan memakainya di akhirat kelak. Rugilah. Kalau tak dengar, tak ikut apa yang diajar oleh Rasulullah SAW, mengharamkan sutera bagi kaum lelaki, tiba-tiba dia pakai juga. Berarti di akhirat nanti dia tak ada dah, tak boleh pakai dah. Tidak akan memakainya di akhirat kelak. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Siapa muttafaqun alaihnya pelajar-pelajar? Muttafaqun alaih siapa? Imam Bukhari dan Muslim. Tepat. Hikmah larangan. Para ulama menjelaskan bahawa larangan ini antaranya bertujuan untuk mengelakkan sifat sombong dan bermewah-mewah dalam kalangan lelaki. Tak sewi sombong. Nampak mewah-mewah. Tengok pakai sutera kat jadi macam ngah. Lain aura dia ni. Kemudian yang kedua membezakan fitrah lelaki dan wanita dari sudut penampilan. Sebab sutera ni penampilan dia untuk perempuan. Nampak menarik, nampak ceria, nampak berseri. Kemudian yang ketiga mendidik jiwa dengan kesederhanaan dan zuhud. Rendah diri dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Bukan kemewahan yang berlebihan. Biarlah berpada-pada dalam pemakaian kita. Sutera dikhususkan untuk perempuan, maka biarlah perempuan pakai. Suami beli tak apa. Mahal-mahal. Nak suruh isteri janguk untuk dia. Belilah, tak ada masalah. Yang penting, suami rasa puas hati kerana itu dikira sebagai perhiasan untuk dirinya. Dia beli untuk isteri dia. Sutera tak ada masalah. Tapi tak boleh pakai untuk diri dia. Kita sambung lagi. Sabda Rasulullah SAW. Sedang baginda pada waktu itu memegang sutera di tangan kirinya. Memegang sutera di tangan kirinya. Berdasarkan kepada hadis daripada Ali bin Abi Talib, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Hadis riwayat Abu Daud nombor hadis 4057. Dan hadis ini adalah hadis hasan dalam Al-Majmu' An-Nawawi. Dan kitab Al-Majmu'. Jadi Rasulullah SAW pegang kain sutera melalui tangan kirinya. Dan Rasulullah SAW menyebut hadis ini. Yang bermaksud artinya, sesungguhnya dua benda ini haram ke atas umatku yang lelaki. Apa dia yang diharamkan dalam Islam? Sebut tadi. Sutera dengan emas. Jadi sebagai peringatan kepada kita yang terdiri daripada golongan lelaki tidak boleh memakai emas dan sutera. Berdasarkan kepada syariat Islam adalah syariat yang mulia. Telah mengatur urusan manusia dalam setiap aspek kehidupan dan setiap perkara. Termasuklah pengaturan dalam hal ehwal dan perkara-perkara yang menyentuh tentang pakaian, iaitu hal berpakaian. Ia menjelaskan apa yang halal dan apa yang haram untuk dipakai. Yang haram, apa dia tadi? Kain sutera, lelaki, dan halal bagi perempuan. Serta memperincikan perkara yang sama dan yang berbeza antara perempuan dan lelaki. Dari segi pakaian, maksudnya diperincikan dan diberi contoh melalui hadis Rasulullah SAW, iaitu emas dan sutera tadi. Serta memperincikan perkara yang sama dan membezakan antara perempuan dan lelaki. Dalam hadis tadi Nabi Muhammad SAW memberitahu bahawa
Sesiapa yang memakai sutera asli di dunia tanpa keuzuran. Sengaja nak pakai. Saja nak janguk. Natijahnya apa dia? Maka dia akan diharamkan daripadanya pada hari akhirat. Akhirat nanti orang lain boleh pakai, boleh janguk. Bagi lelaki boleh pakai kain sutera. Dan dia tak boleh pakai adalah tengok saja. Boleh ke dia kata tak apalah. Moga di dunia mula pakai dah. Bolehlah gitu. Jadi lebih baiklah kita menjauhi daripada perkara-perkara yang ditegah dan diharamkan itu. Jadi tak boleh pakai dah lah di akhirat rugi. Lebih baiklah kita pakai akhirat sebagai tanda kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu peringatan yang sangat keras daripada Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Kerana sutera adalah pakaian ahli syurga. Seolah-olah sesiapa yang tidak memakainya di akhirat, maka dia bukan daripada kalangan ahli syurga. Sebagai contoh, seolah-olah. Sama ada kerana dia dihalang daripada memasuki syurga jika dia apa? Menghalalkan perbuatan tersebut. Contohlah. Atau dia masuk ke dalam syurga tetapi diharamkan daripada memakainya di dalamnya. Itu. Jadi kena faham maksudnya bila masuk syurga, takut rugi. Sebab tak boleh pakai dah. Bagi orang Islam, boleh dikatakan siapa yang bersyahadat, insya-Allah akan masuk syurga. Tetapi mesti kena ikut garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kategori manusia ini berbeza. Ada masuk syurga selalu, ada masuk neraka dulu baru syurga, ada yang terus masuk neraka. Dan kategori manusia berbeza antara satu sama lain. Dan jangan jadi seorang yang rugi di akhirat. Atau rasa tak apa dah sebab dah pakai dah di dunia. Akhirat nanti tak apalah, boleh rasa dah. Jadi, lebih baiklah jauh daripada perkara yang sedemikian. Tidak bagi perempuan. Kerana sutera adalah perhiasan dan dibenarkan dalam Islam untuk golongan perempuan. Hal ini kerana terdapat dalil-dalil lain daripada riwayat-riwayat sahih yang menunjukkan keharusan wanita memakai sutera. Begitu juga lelaki dibenarkan memakai sedikit sutera pada pakaian mereka itu ada khilafnya. Selagi tidak melebihi lebar 2 hingga 4 jari. Lebar dia. Lagu mana nak beza lebar? Lebar 2 ataupun 4 jari. Siapa boleh bagi contoh? Contoh lebar. Lagu mana? Lagu mana? Boleh bagi contoh? 2 jari. 4 jari. Gitu. Jadi yang ni lebih lah. Dosa lah. Haram lah dia. Maksudnya, 2, 3, 4. Maksudnya lebar. Lebar jari. Maksudnya setakat tu ya boleh. Seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Naha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri illa mawdi'a isba'ain aw thalathin aw arba'in. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya hadis ini diambil daripada hadis Sahih Muslim nombor hadis 2069. Bila sebut Muslim, berarti hadis ini dikategorikan sebagai hadis sahih. Rasulullah SAW melarang memakai sutera kecuali pada bahagian selebar 2 jari. Siapa boleh contoh 2 jari tadi? 2. Atau 3 jari. Gini. Atau 4 jari. Maksudnya dalam hadis ni setakat 4. Kalau sini 5 boleh. Jadi haram lah. Maksudnya sikit ya boleh. Mungkin nak tepek sikit pakaian dia, tak sutera dia. Mana? Sebagai contohnya, untuk comel. Untuk seterusnya. Dan sabdanya, Hurrima libasul hariri wa dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla linisaihim. Wa fi riwayah, dan ada satu riwayat yang lain, daripada Abu Musa al-Ash'ari, iaitu wa uhilla li'inatihim. Hadis ini merupakan hadis yang sahih, riwayatkan daripada At-Tirmidzi, nombor hadis
1720. An-Nasa'i nombor hadis 5147. Artinya, diharamkan memakai sutera dan emas. Ke atas siapa? Ke atas orang lelaki. Daripada umatku. Siapa yang masukkan umatku? Iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dan dihalalkan kedua-duanya bagi orang perempuan daripada umatku. Maksudnya emas halal ke tak bagi lelaki? Haram. Sutera haram bagi lelaki. Bagi perempuan haram ke halal? Halal. Keduanya ataupun salah satu daripada keduanya? Dua-dua. Halal di kalangan perempuan. Berarti syariat Islam yang penuh hikmah telah mengatur urusan manusia dalam setiap aspek kehidupan. Antaranya ialah mengatur dalam soal pemakaian. Maka diharamkan ke atas lelaki memakai sutera dan emas serta bentuk-bentuk pakaian lain yang tidak sesuai dengan sifat kelelakian. Maksudnya sifat-sifat lelaki. Bukan setakat emas dan sutera saja, tapi kalulah pakaian-pakaian itu yang menyebabkan melanggar fitrah, bertentangan dengan watak dia ataupun dia adalah seorang lelaki, maka tu pun jatuh kepada haram. Sebagai contoh tadi, pelajar-pelajar sebut tadi, apa dia? Ke pakai lecu. Patut hak lain pula, apa dia? Pakai baju kurung, boleh? Boleh lah, sebab pakaian itu adalah untuk perempuan. Jadi kira perkara yang bertentangan dengan watak lelaki tak boleh lah. Tak boleh menyerupai perempuan, perempuan tak boleh menyerupai lelaki. Sampai ada hak perempuan nak jadi jantan. Istilah apa dia lah ni? Orang panggil apa? Panggil apa? Lelaki, perempuan menjadi lelaki. Tomboy. Tak boleh. Sampai rambut pendek macam kalau jantan deh. Botok apa ada? Ada gitu. Macam-macam deh. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, diharamkan pemakaian sutera dan emas ke atas lelaki daripada umatku. Dan dihalalkan bagi wanita dan perempuan dihalalkan. Hadis ini menunjukkan dengan jelas pengharaman penggunaan bagi lelaki. Iaitu emas dan perak. Emas dan sutera. Pada masa yang sama menjelaskan bahawa larangan tersebut tidak merangkumi kaum perempuan. Perempuan boleh sebab tu merupakan pakaian dia dah. Terdapat juga beberapa riwayat yang menerangkan bahawa yang diharamkan ke atas lelaki ialah memakai pakaian yang sepenuhnya diperbuat daripada sutera. Kalau sikit tadi, seperti hadis Rasulullah SAW tu tak apalah. Sikit. Seperti mana riwayat Abu Daud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW hanya melarang pakaian yang diperbuat sepenuhnya daripada sutera. Penggunaan sutera dalam kadar yang sedikit seperti pada bahagian tepi atau hiasan kecil pakaian adalah dibenarkan. Berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW tadi, lebar dia 2, 3 ataupun 4. Yang menurut pandangan ulama mengatakan sutera kadar sedikit sebagai hiasan kecil dibenarkan. Wallahu a'lam. Jadi hadis tidak boleh bagi kaum lelaki iaitu sutera dan emas. Bagi perempuan, emas dan sutera adalah dihalalkan. Jadi beza itu. Kena jagalah, pakat-pakat jaga, pakat-pakat fahami tentang pemakaian-pemakaian yang diajar oleh Rasulullah SAW dan dibenarkan dalam Islam. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.